Episod ketiga kali ini aku bangun awalnya sebab tengah nak siap-siapkan barang-barang untuk nikah petang ni. So ada barang-barang nak kena bawa ke homestay. And then aku siap-siapkan rancang-rancang laksam untuk makan lepas akad nikah nanti. Ni pembantu-pembantu aku. Macam itulah pembantunya yang nak membantunya. Tak tahulah aku bantu dia ke dia bantu aku kan. Lepas tu dah siap kuahnya, kita asingkan lah, tak dalam termos. Nanti aku lapar. Biasalah kau dah bangun waktu-waktu macam tu memang tak ada makanan dah lah, sebab kejap lagi nak pergi akad nikah kan. Lepas tu kau rushing nak pergi masjid. Kau tengoklah video aku. So kita dah rushing. Dah sampai masjid, tiba-tiba wali tak ada. Jenuh kita orang. Aku laki bini pergi cari abah dekat Canglu, kat rumah dia tu. Tiba-tiba kat rumah dia tak ada orang. Kita orang pergi masjid tak ada. Macam mana ni? Motor tak ada. Last sekali tanyalah orang jia-jia kat kampung, tanya, nampak tak, kenal tak abah ni kan? Tunjuklah dah gambar apa so. Oh, dia kata ini Wan dia kata dia biasa waktu-waktu gini pergi tanam anak pokok durian dekat bukit sana dalam kebun. Handphone dia pula tak ada rosak. Kau tahu tak, kita orang tak tahu cari dia macam mana. Nasib baiklah orang kenal dia. Jumpalah kita bawa balik sebab dia lupa tarikh nikah. So nasib baiklah boleh tunda nikahnya malam lepas isyak macam tu. So aku tak ada rasa sangat nak balik. So Alhamdulillah selesai pukul 9 lebih macam tu. Dapatlah ahli keluarga baru. Welcome to the family Alif. Jaga Ii baik-baik, okay. Lepas tu malam tu yang orang-orang tua semua siapkan untuk makan esok. Ada yang diorang nak masak lah. Yang lain tu ada catering sebenarnya. So kau bayangkan makanan yang petang tadi baru aku boleh makan waktu begini ya. Seperti biasa waktu kedua kita akan ada masuk bunga telur. Sambil tu aku kena buat inai. Kau angkut orang yang tak ada pengalaman buat inai ni, walaupun inai celup, memang haru dah jadi dia. Memang tak cantik langsung aku buat. So nasib lah ya, mak mertua pun tak nak kalah, nak juga dia. So ni lah anak-anak waktu-waktu begini kan. Dan kita balik tak tidur homestay, balik rumah sebab dekat je.